Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati pensyarah kursus, rakan-rakan seperjuangan serta para hadirin yang saya muliakan. Hari ini, dunia seakan berada di hujung jari. Setiap kali kita membuka telefon pintar, ribuan maklumat yang mengalir tanpa henti. Dalam sekelip mata, kita boleh berhubung dengan sesiapa sahaja dan di mana-mana sahaja. Itulah merupakan kuasa media sosial. Namun, dalam kebebasan itu, muncul satu persoalan yang penting. Adakah kita menggunakan media sosial dengan bijak dan berhemah, atau kita sedang kehilangan adab dan identiti bahasa sendiri? Media sosial bukan lagi sekadar tempat bersosial, ia kini medan penyebaran maklumat, pembentukan pendapat, malah pentas utama pendebatan awam. Di sinilah bahasa memainkan peranan penting, kerana setiap perkataan yang kita tulis mencerminkan siapa kita. Baiklah, pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah syarahan yang bertajuk Media Sosial dan Bahasa Melayu. Hadirin yang saya hormati, laporan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) pada tahun 2024 menunjukkan bahawa lebih 90% rakyat Malaysia aktif menggunakan media sosial dengan purata masa penggunaan sekitar 4 hingga 5 jam sehari. Platform paling popular dalam kalangan remaja kini merupakan TikTok, Instagram dan Twitter. Media sosial telah menjadi ruang utama untuk berinteraksi, berhibur, belajar, malah mencari rezeki. Namun, di sebalik kelebihan ini, muncul pelbagai isu komunikasi dan bahasa. Sebagai contoh, penggunaan kata-kata kesat, budaya cancel, penyebaran fitnah dan komen biadab yang melampaui batas. Fenomena ini menunjukkan bahawa ramai pengguna belum memahami erti sebenar komunikasi berhemah. Sasterawan negara Profesor Emeritus Datuk Dr. Awang Sarian pernah berpesan, bahasa ialah alat tamadun. Jika bahasa dicemari, tamadun juga akan tercela. Apabila bahasa di media sosial dibiarkan rosak tanpa kawalan, kita sebenarnya sedang menyaksikan hakisan nilai budaya bangsa secara perlahan-lahan. Saudara dan saudari, media sosial telah melahirkan budaya bahasa baharu, cepat, ringkas dan tidak formal. Sebagai contoh, saya tak boleh datang sebab busy lah, atau I tak boleh lah dengan vibe tu. Ungkapan sebegini mungkin kelihatan biasa, tetapi hakikatnya ia mengubah cara kita berfikir dan berbahasa. Apabila struktur dan tata bahasa tidak lagi dijaga, lama-kelamaan kita kehilangan kepekaan terhadap bahasa baku. Lebih membimbangkan, ramai pengguna lebih selesa menggunakan bahasa rojak yang merupakan campuran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, kononnya untuk nampak moden. Namun, dalam jangka panjang ia menimbulkan kekeliruan terhadap identiti bahasa dan budaya. Walau bagaimanapun, kita tidak boleh menolak media sosial secara total. Sebaliknya,
kita perlu menggunakannya untuk memperkasa bahasa Melayu. Sebagai contoh, ramai pempengaruh kini menghasilkan kandungan positif dalam bahasa Melayu seperti video pendidikan, ulasan buku atau kandungan sejarah yang menarik. Ini membuktikan bahawa bahasa Melayu boleh hidup dengan megah dalam dunia digital, asalkan ianya digunakan dengan bijak dan kreatif. Hadirin sekalian, komunikasi berkesan bukan sekadar pandai bercakap atau menulis, tetapi pandai menyampaikan mesej dengan jelas, sopan dan bertanggungjawab. Komunikasi berhemah pula bermaksud berfikir sebelum berkata, menghormati pendapat dan mengelak kata-kata yang boleh menyinggung perasaan. Namun, di media sosial, kita sering melihat sebaliknya. Ramai pengguna terlalu mudah menghukum, menuduh dan menyebar maklumat tanpa usul periksa. Kadang-kala, satu komen kasar boleh merosakkan maruah seseorang. Lebih parah lagi, budaya body shaming, hate comment dan cancel culture menjadi perkara biasa. Inilah yang disebut oleh tokoh bahasa Dr. Nik Safia Karim, bahasa yang santun ialah bahasa yang menzahirkan akal dan adab manusia yang bertamadun. Jika kita mahu menjadi bangsa yang bertamadun, digital, maka kesantunan mesti menjadi asas komunikasi kita. Maka, sebelum menulis sesuatu di media sosial, tanyalah diri kita, adakah mesej ini benar? Atau adakah ia bermanfaat? Ataupun adakah ia sopan dan tidak menghina sesiapa? 3 soalan ini boleh menjadi penapis kepada kata-kata kita, menjadikan media sosial lebih harmoni dan bermaruah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kini berada di ambang era kecerdasan buatan atau lebih dikenali sebagai AI dan Metaverse. Dunia digital semakin canggih dan komunikasi manusia kini banyak diambil alih oleh mesin. Cabaran utama masa depan ialah bagaimana bahasa Melayu mampu menyesuaikan diri dengan dunia teknologi. Jika kita tidak memperkasa istilah dan kandungan dalam bahasa sendiri, kita akan terus bergantung kepada bahasa asing. Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) kini berusaha memperkenalkan istilah-istilah baharu seperti pautan, penstriman, kecerdasan buatan, data raya dan banyak lagi. Ini menunjukkan bahawa bahasa Melayu bukan bahasa ketinggalan zaman, tetapi bahasa yang fleksibel dan berpotensi global. Namun tanggungjawab memperkasakannya tidak boleh diletakkan di bahu DBP semata-mata. Kitalah generasi yang perlu menghidupkan bahasa ini di dunia maya melalui penulisan video dan komunikasi harian. Bayangkan jika setiap pengguna media sosial menggunakan bahasa Melayu dengan bangga dan sopan, dunia akan melihat bahasa kita bukan sekadar bahasa tempatan, tetapi bahasa ilmu dan tamadun.
Hadirin yang saya kasihi, bahasa ialah warisan yang mesti dijaga bersama. Sebagai generasi muda, kita mempunyai kuasa besar untuk menentukan hala tuju penggunaan bahasa di media sosial. Kita boleh menjadi pengguna yang menyebarkan maklumat yang benar dan bukan fitnah, menggunakan bahasa yang betul dan bukan bahasa kasar, menghormati pendapat orang lain walaupun berbeza pandangan, dan menghidupkan budaya ilmu di platform digital. Selain itu, ibu bapa dan pendidik juga memainkan peranan penting dalam membimbing anak-anak agar cerdik digital tetapi beradab. Sekolah dan universiti pula perlu terus mendidik pelajar tentang etika komunikasi digital dan tanggungjawab bahasa. Jika semua pihak memainkan peranan, media sosial bukan lagi medan perbalahan tetapi ruang pembinaan masyarakat berilmu dan berbudaya. Saudara dan saudari, kesantunan ialah akar kepada komunikasi berkesan. Dalam budaya Melayu, kesantunan bukan sekadar pada kata-kata lembut tetapi juga pada niat, intonasi dan pemilihan perkataan. Peribahasa kita banyak mengajar erti budi bahasa seperti hendak mengajar biar dengan kasih, hendak menegur biar dengan hikmah. Kesantunan tidak pernah lapuk walaupun zaman berubah. Di dunia digital yang serba pantas, kesantunan ialah perisai moral yang menjaga maruah diri dan bangsa. Justeru, dalam setiap komunikasi, sama ada di alam nyata atau maya, kita haruslah mengekalkan nilai-nilai ini seperti menghormati orang lain walaupun tidak sependapat, mengutamakan bahasa yang sopan dan jelas, menggunakan fakta bukan emosi, dan mengutamakan penyelesaian bukan perbalahan. Inilah inti sebenar komunikasi berhemah yang perlu diamalkan dalam masyarakat majmuk seperti di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, media sosial adalah cermin kepada jiwa bangsa. Bahasa yang digunakan mencerminkan kepribadian dan moral dan nilai moral kita. Jika bahasa kita indah dan sopan, maka masyarakat kita beradab. Tetapi jika bahasa kita kasar dan menghina, maka hilanglah maruah bangsa. Bahasa Melayu bukan sekadar warisan tetapi tanggungjawab generasi. Gunakanlah media sosial untuk membina, bukan menghancur. Gunakanlah bahasa Melayu untuk menyatukan, bukan memecah belahkan. Seperti pesan sastrawan negara Usman Awang, bahasa itu jiwa bangsa. Jika hilang bahasanya, hilanglah jiwanya. Maka marilah kita menjadi generasi yang bukan sahaja celik teknologi tetapi juga berjiwa bahasa dan beradab dalam komunikasi. Itulah bangsa Malaysia yang sebenar, moden mudanya, tinggi ilmunya, halus budinya. Sekian, terima kasih.